Ya, memang tidak dapat dinafikan keakraban kedua-dua pemimpin tertinggi kita dengan Bahrain, iaitu Sultan Ibrahim dan juga Perdana Menteri PMX yang membuatkan Bahrain begitu mudah untuk menyerahkan F1 Bahrain diadakan di Sepang, Kuala Lumpur dalam hal ini. Itu dikatakan sesuatu yang baik untuk Malaysia sebagai promosi kerana kita hanya perlu membelanjakan kos asas lebih kurang 16-20 juta dalam membaiki Sepang International Circuit itu. Jadi dalam hal ini kita merasa teruja. Tetapi tiba-tiba saya membaca kenyataan daripada Kedutaan Amerika Syarikat, mereka juga teruja. Saya kata, kenapa mereka teruja dalam hal ini? Rupanya F1 itu dimiliki oleh syarikat Amerika Syarikat, iaitu Liberty Media. Dan sebab itu juga mungkin saya rasa kenapa negara lain hanya dapat satu pusingan untuk mengadakan perlumbaan F1, tetapi Amerika Syarikat dia ada tiga. Di Miami, Austin, dan satu lagi saya tak ingat, tapi tiga untuk setiap tahun sebab F1 adalah dikatakan sahamnya dimiliki oleh syarikat Amerika Syarikat. Jadi dalam hal ini juga pelik juga kerana kalau nak dibandingkan populariti F1 dengan satu lagi perlumbaan kereta NASCAR, rakyat Amerika mengatakan bahawa F1 itu membosankan. Memang boring pun dalam masa 2 jam itu tak ada insiden yang boleh berlaku, yang boleh menarik perhatian. Tapi dalam NASCAR, dia berpusing satu round tu, macam-macam insiden boleh berlaku. Jadi dalam hal ini, memang patutlah saya katakan bahawa kedutaan Amerika Syarikat tu yang terletak di Kuala Lumpur merasa teruja juga seperti rakyat Malaysia teruja F1 Bahrain Kuala Lumpur.